Gelap tak apa, janji muka aku cerah. Lah, shaking kenapa setan? Kenapa tu lagu merah? Kenapa Aisyah letak macam tu? Oh, tempat nak ni Nak pecah je muka aku. Balik pasti nak. Boleh tak? Oh. Next. Lagu apa? Nak satu mangkuk kosong ni untuk lah ni dah dia. Gelap lah. Indo. Yelah lagu Indo banyak. Gelap ni. Tak apa kalau kita pun memang galau. Lalu di mana ah? Gelap sikit tak apalah. Mana satu kali dia hidup lagi tadi. Berapa besar tu? Jangan nak dapat lalu besar macam ni. Kan? Memang galau. Kejap. Tak apalah. Cilinya tak pedas pun aja. Wah, tu aku tengok. Cili daripada Maggi tu lah yang kering. Oh iya ke? Allah. Macam bila masa korang potong sini? Aku nak bawa juga tadi. Kalau kering tu tidak. Kalau kau ada kering tu tidak. Oh, kalau tak mahal. Kan kau mahal lagi. Nak. Depan betul lah Aisyah ni. Macam tu fokus kat tu. Hidup. Aku lihat muka dia je. Sini lah. Gelap tu. Pak. Gelap. Dah, sudah pasal ini. Memang tak ada. Ini baru yari-yari. Yari. Gelap. Banyak yari chopstick ah. Letak sini ni. Letak. Pegang je. Sungguh-sungguh kita ni. Yara. Yara. What is Yara? Tahu. Jemput makan Itadakimasu. Bismillah. Diam mereka tadi Yara. Bismillah. Bismillah. Plan last minute menjadi. Walaupun terbang agak sikit lah. Terbang melayang sikit. Ya Allah cantiknya aku dan comelnya. Panas ni hari ni. Ya doh tak ada angin doh. Aku je bawa layang-layang. Aku pun boleh pas tapi aku tak pakai. Sini. Dah semestinya tak Somok lah make up aku. Kita tadi tak rakam ke? Ha? Memang. Lah tu lah. Dah yari-yari. Dah jari-jari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yari. Dekat tu dek. Aku tak nampak. Tak romantis lagu. Nyamsi tak romantis. Aku tak romantis. Saya mak terima maafkan. Dia udang ni makan weh. Nah, kau koyakkan. Kau nampak. Ha. Habis kan aku dah koyak ni. Ni banyak lagi ni guys. Awas kau sikit ya. Main asal. Nanti bunyi radio rosak. Kepala dia boleh makan lah. Boleh.
Lagu kamu. Ya, udang Syah. Oh, berarti lah. Oh, lagu dia udah. Dengan kan kumpulan. Apa yang Oh, dia apa? lupa dah lagu dia. Dia ada buat lagu baru juga kan? Lagu drama kan? Kata lagu dia. Terang weh. Yo, tak ada. Malah nak kopi. Kesian dia dah mati. Dia dalam tak diisi. Hari si busuk. Lagu siapa? Putri Daya. Dengan Zaki. Lagu dia pun macam-macam. Dia kat tudung kan? Sekarang dia kat tudung. Sekarang dah jadi Dia Dahlia. Dia pindah. Apa ni? Tidak dia. Anak Nora, pihak datang Nora dia pun. Oh. Dia kata jangan panggil dia Putri Dahlia dah. Panggil dia Dahlia je. Siapa siap? Cakap dia nak jadi diri sendiri. Dia dah tak benda dah nama Putri Dahlia. Anjing. Sebab dia orang Siapa? Dia kata gitu dekat Tuhan. nyanyi lagu All Love. Order. Tak pernah. Dia pun nak buat naik. Rambut tu masuk bawah. Bapak Hodo. Dia lagi buat dia. Ada lagu. Alhamdulillah. Kalau kuatkan lagi tu. Bukan. Jangan suka aku buat speaker. Tak ada. Uncle dia beli tu. Speaker kecil yang ada mic. Biar satu pantai ni dengan. Aku kalau orang pasang speaker kat pantai tu sampai. Apa nak pasang lagu kuat-kuat? Healing. Aku biasa pasang radio kat rumah kuat-kuat. Mahal mahal. Bukan sebenarnya. Si jiran kau tu kau. Jiran memang jenis yang ni lah. Radio memang tahu dia. Kepala kan. Sama je. Kepala okey lah. Kalau aku tak boleh jiran aku lain. Kalau aku bising, diorang senyap. Nanti dia aku senyap, diorang bising. Macam, itu apa Lawan pasal sama yang lawan. square. Tapi aku jarang lah. Season aku tu yang lagi satu karaoke. Cuma kesian kat atuk aku lah. Memang ada di sini. Sebelah rumah dia tu rumah aku. Baik dekat. Kadang sang, aduh nak pasang kuat-kuat. Dia ingat atuk aku. Tu kau umur berapa? Atuk aku umur 80 lebih. Alhamdulillah penyanyi. Aku tegur dia. Tok, banyak buah ubat. Dia pandang aku, siapa ni Padahal sebelah rumah tu tak kenal aku. Tadi kita tadi tenggelam. Maksud ini dia tak berapa ingat lah. Tapi dia ingat orang depan. Taklah. Biasa tu. Ingat apa? Dia tengok aku. Aku tegur, Tok, ni siapa ya? Maybe aku kena pinjam duit dekat atuk aku baru dia ingat aku. Weh, betul. Gitu. Aku begitu. Okey tu. Arwah tu aku dulu. Tu ada duit tak? Kena mati. Ya, arwah tu aku kena tu. Ya, ya. Alah lagi baik dulu. Tak masuk ni. Kau bagi ayam dia tak nak. Jalan. Ya, dia lapar. Alah, terpaksa lah nak. Alah. Kau pernah Suara jadi lah aku kau. tu. Kepul lah. Sebaya aku pakai tudung hitam. Ya weh. Kau boleh tumpuk lah tu. Tak tahu kau nampak sama macam ni. Kamu gambar lagi. Dia dah Kita makan tak makan. lagi. Top up dari TV. Cantik. Dia dah sangat tu ni. Apa, snake gambar tak nampak? Mereka orang tu. Nampak je dia. Sebab terang tu. Oh my god. Apa dah tak ada yang muncul. Nama aku tak Tak ada. ya, tak ya dekat lagu je. Betul. Naik.
Oh, lagu ni? Romantis. Ay, baru tadi. Sini, sini. Sama. Jangan main. Hai. Bagi ayam tak nak? Udang. Orang. Dah, udang. Dia makan lah yang aku bagi tadi. Dia lagi diam ni. Tengah ada Belanja takut. Sama yang kau ni. Dia bisa dijual kan gemuk ni. Gemuk dia. Lagu pendek. Kan? Kangen band. Pematai? Kangen band. Wali Kena band aku makan. Wali band. Wali band, kangen band. Masa kepala berbadan. Sama. Aduh. Masa duduk macam ni makan. Makan ke? Wah, makan gelap shoot. Bukan. Ay. Cing tu lah, dah bagi dah. Dah full. Dah ada pantai. Betul lah, sangat pantai. Mana cuk si aku Pantai ni beli jadang. Tapi kalau di sana ada Ada orang juga. Ada orang kat sini macam Aku seorang lagi. Dia kena tengok hari tu. Kami Aku bawa lagi aku pergi sini. Nak video pantai tu tak ada angin. Hari tu aku pergi pagi ada pantai sana ada. Ya. Pantai sana memang kuat angin dia. Ya. Dia angin hidup sudah Minggu depan aku balik. Baik dah. Ayo. Baik kantai. Di kampung. Baik kantai. Kampung mana ni lah kampung. Oh, tu. Ya, baca. naik kapal terbang. Pecah. Kalau aku sama kan. Boleh je sebelah je airport. Nak aku mahal. Tak ni. Man. Lagi susah. Kena ambil kat KLIA. Ha. Nak kena pergi ke LIA tu. Tahu. Dari Subang tu ada. Subang tu tu. Ada. Subang tak ada. Masalahnya siapa yang nak hantar pergi? Dia sama dia proses dia. Subang. Aku nak pergi Kelang ni pun masing-masing. Kali ni setiap kali balik lalu airport Subang. Masalahnya masing-masing malas nak ke sana tu nanti dia nak ajak pergi Jepang. Kalau di camp lah. Subang je lah. Salah pilih lagu pula. Sabar ada password. Insya Allah. Letak je lah situ kan. Nanti dah penat aku nak sambut-sambut. Gelap ah.